Assalamualaikum and welcome back to my channel. Yang mana baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama dalam channel ni, aku ucapkan selamat menonton. Okey, so hari ni kita nak menciduk menciduk Grab. So dah lama aku tak buat sebab ada kesibukan kerja sikit. So apa yang kita akan buat hari ni, kita akan cedok Grab bersebab lah. Sebab apa? Korang tengok video ni. Rolling. Okay guys, sebelum biasaannya lah kan, sebelum aku cedok, aku akan buat checking dululah motor ni sama ada dalam keadaan baik ataupun tak. Biasa aku akan cek signal, cek lampu kan, cek horn, lepas tu cek tayar, cek minyak enjin. So okay, buka double signal. So lampu okey, signal kanan belah kiri ni dia punya casing dia dah cair, so aku kena tukar casing. Lepas tu check bag, pastikan bag sikat kuat, lampu belakang, signal belakang okey, rantai okey. Alamak guys, something lah. Tayar aku dah botak guys. Tayar aku dah botak, rantai okey. Aduh, biasalah guys, hidup sebagai rider ni, maintenance motor tu memang tinggi lah, memang banyak lah. Itulah rutin aku kan. So kita dapat tahu signal dan tayar kita botak. So itulah itulah sebabnya. Sebab yelah kebiasaan kalau aku buat Grab, aku akan check aku punya motor ataupun keadaan motor aku macam mana, okey ke tak okey untuk buat Grab kan. Kau buat Grab, kau kena biasalah, kena check lah maintenance, minyak, apa semua kan. Minyak semua, signal, lampu, brake, tayar kan. So video tadi aku dah check, so aku nampak tayar aku dah botak lah. So apa yang kita akan buat hari ni, kita akan buat Grab, hasil Grab untuk tukar tayar. Itu adalah mission kita. Okey, alhamdulillah first order kita dapat Grab Express. Alhamdulillah. Apa ni? Alamak, hati kajang. Aduh, kena U-turn lah. So alhamdulillah kita dapat first order Grab Express. So kena U-turn lah. So aku akan buat Grab hari ni. Kita tengok berapa hari cukup untuk duit aku tukar tayar. Nanti di akhir video ni aku akan letakkan berapa order yang aku dapat hari ni dan berapakah jumlah pendapatan yang aku dapat hari ni. Tu dah mungkin aku akan tolak sekali dengan duit minyak, duit maintenance, duit makan kot. Sebab tu tak termasuk kan. Okay, so kena U-turn. Okay guys, jumpa korang semua di Hentian Kajang.
Okay guys, kita dah sampai ke KFC Jalan Reko untuk pick up order yang pertama, first order Grab Express. So jom masuk. Hopefully dah siap lah. Macam belum siap lagi. Okay guys, order baru siap. Scan gambar. Okay. Complete pick up. Okay, hantar ke Vista Bangi. Blok apa ni? So kalau biasa, kalau Grab Express ni biasanya semua ada dalam Grab, dalam app KFC biasanya. Sebab tu dia dapat Express. Sebab dia order dalam, bukan dalam app KFC, app Grab. Dia order dalam app KFC dia terus. Berbelit lidah aku. So jomlah kita hantar order first. Bismillah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang pertama. Let's go. Okay guys, dah nak sampai ke location customer yang pertama. Kat mana? Kena call guys, dia tak ada ni ya. Okay guys, dia apa, Vista Bangi ni kan, dia ada dua blok tau, blok A dan blok B. So customer ni bukan blok A blok B apa, dia kedai yang depan Vista Bangi. So kita kena pusing lah. Itulah, kalau kita tak jumpa atau kita tak tahu, better kita call customer. Tu kira kita nampak kedai dia. Easy solution. So kena pakai mana ni? Sekejap kot. Kita parking sekejap sini. Okay, jom. Dia kata kedai dia atas klinik. Aku rasa ini, ya, easy solution. Naik tangga guys. This one. Okay, this one. Betul. Jadi ambil gambar je. Okay. Okay, terima kasih. So dah ambil gambar, complete drop off. Alhamdulillah, rezeki pertama kita hari ni done. So next tunggu order yang kedua. Let's go. Nanti aku sambung balik.
order tu masuk kat Jibril. So kita connect ni. Kita ambil order yang kedua. Jom. Order kedua ni kat Jibril di section 5. Section 3 hari ni. So let's go lah, kita ambil order yang kedua. Jumpa korang semua di Jibril. Okay, jom. Okay guys, dah sampai Jibril. Okay. So dah sampai ke Jibril. Jomlah kita tengok order kita dah siap ke belum. Okay guys, dah beli order Jibril ni kan. Unik je, Jibril dengan pintu lebih sama. Kadang kau tak kau jumpa pintu, tapi nampak sangat nampak lah. Okay, so order kita dapat. Kalau ada so jom hantar ke customer yang kedua kita ni. Dekat je. Sorry guys, apa iklan sikit. So buat juga Panda. So aku buat dua lah, Panda, Grab. Ya. So let's go hantar order yang kedua. 4 minit. Alhamdulillah. Dapat lagi order yang ketiga. Alhamdulillah. So kita hantar order yang kedua ni 3 minit daripada sini. Dalam ni, dalam apa, taman depan ni je. So jom. Nanti dah sampai ke Sambung. Woohoo. Bismillah. Jumpa korang semua di rumah customer yang kedua. Dah sampai. Dekat je kan? Alamak. Ni pun packaging tinggi lah guys. Gambar. Okay. Driver ada. Oh, sekarang kena gambar clear lah. Alhamdulillah, aku dapat double order. Jom kita ambil order yang ketiga dan keempat. Let's go. Yang order ketiga ni Mr. Laksa. Meow. So jomlah.
Nanti sampai kat Mr. Laksa aku sambung. Okay guys. Okay guys, dah sampai Mr. Laksa. Gelap lah. Enam satu. Grab 611. Ah, betul. Betul. Sama. Pelik tak nak bergambar. Next. So ini adalah order laksa. Dan order yang keempat kita adalah apa dah nama? Pizza Hut. Hopefully dah kecil sudah lah. Aku malas bawa besar-besar. Kan? Tengok sikit. Okay. Jom ambil order Pizza Hut, order yang keempat. So you turn. Oopsie. Jom collect order yang keempat. Alhamdulillah. Order hari ni order bersambung. Adalah teman orang kan. Oh, alhamdulillah guys. Harap-haraplah tak hujan lah hari ni. Tapi tengok macam mana macam nak hujan. Itulah aku tak tahu lah kenapa. Sebelah-sebelah Selangor KL ni sekarang ni musim hujan lah petang. Tengah hari, pagi panas, cok. Tadi sebenarnya aku nak keluar pagi, tapi aku ada perkara yang tak boleh dielakkan. Aku ada kerja lah kan. So kita buat petang. Itulah petang hujan pula. Harap-harap tak hujan lah. Yes, macam cloudy macam gini pun okey je. Itulah. Okay. Untuk apa, korang semua yang baru-baru lah, macam mungkin korang terfikir juga nak buat Grab kan, ataupun nak cari duit lebih. Bagi aku dah, ni personal opinion aku lah, Grab kalau kau nak cari duit laju atau duit yang cepat, Grab lah jawapannya. Tapi Grab ni kalau kau nak kerja sebagai Grab, sebagai full time, aku ni kerja part time je Grab ni, untuk dapatkan duit sikit. Contoh macam kita punya mission sekarang, kita buat Grab untuk dapatkan duit untuk tukar tayar. So untuk jangka masa yang pendek okey, it's okay. Tapi kalau untuk long term macam full time punya job, bagi aku kurang lah. Bukan aku respect lah kalau rider full time kan, rider Grab full timer, aku respect lah. Sebab yelah, kadang-kadang ada order, kadang-kadang tak ada order, biasalah kan. Okay, so jom, kita dah sampai di Pizza Hut. Arrive. Tarik. Oh, silap 834. Grab siap bang? 834. Okay guys, belum siap lagi. So kita duduk dulu, ambil aircon dulu. Allah. So order ni hantar mana?
Alamak. Alamak. Satu hantar dekat Bangi Gateway, satu lagi hantar dekat Bangi Avenue, Bangi Lama. So tak apalah, layan je lah. Okay guys, nanti aku akan sambung balik bila order ni dah siap. Okay guys, dah siap order yang keempat kita, pizza. So sekarang dah hujan guys. Hujan sudah. Alamak. Bismillah. Hopefully sekejap je lah kot. So guys, jom kita hantar order yang ketiga, Pizza Hut di Bangi Gateway. Aku sebenarnya tak berapa suka lah sebab tayar aku tak berapa nak elok hujan ni. So supaya kamera ni water resistant aku, hujan ni aku mungkin tak ada masalah kot. Okay, insyaAllah. Ayah, motor masuk ke mana tu? Okay guys, dah sampai di Bangi Gateway. Ni order dia, order pizza. Baik. Sebaik dah ada mushroom soup. Pisang. So jomlah kita hantar order dekat Hello Mobile Bangi. Jom guys, order yang ketiga dah delivered, dah hantar lah. So sekarang kita move to order yang keempat, tapi kena pergi ke Bangi Avenue lah, Bangi Lama. So 17 minit ke, agak jauh sebenarnya, tapi sekarang hujan. Aku tengah fikir-fikir nak pakai baju hujan ke tak? So kedai ni kena jalan sikit lah. Kedai yang ketiga ni aku kena jalan sikit sebab dia ke belakang, bukan area depan-depan ni lah, di belakang. So itulah, aku tengah dilema nak rekod ke tak sekarang ni. Sebab hujan guys, hujan. Aku basah tak apa kan, aku risau kamera. So nantilah tengok macam mana, aku sambung balik nanti. Apa-apa pun, jumpa di location customer yang keempat. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah aku dah selesai untuk hari ni punya challenge. Challenge kita nak cari duit ataupun kita nak celdok
sampailah kita boleh tukar tayar belakang motor aku. Sebab tayar belakang motor aku seperti yang korang tengok di video awal tadi, tayar belakang aku dah botak. So yalah, aku challenge diri aku untuk dapatkan duit. Dan duit tu kita buat tukar tayar motor. So aku sempat rekod dalam untuk video kali ni adalah 4 order, 3 order setengah. 4 order tu, order yang last tu tak sempat nak habiskan sebabnya masa aku nak hantar order yang keempat tu, hujan sangat-sangat lebat. So aku terpaksa stopkan recording. Kamera ni kamera waterproof, dan ini punya barang tak waterproof, mic DJI. So aku terpaksa untuk stopkan recording, which is untuk selamatkan mic aku. Dan hanya 4 order saja yang aku dapat untuk record. So jumlah total order untuk hari ni, daripada aku start pukul 2 tengah hari, 2 petang sampai pukul 6.30 tadi, jumlah terkumpul ada lebih kurang dalam 12 order. Dan bayarannya lebih kurang lah, plus minus lah RM80. So aku nak mungkin untuk video kali ni itu saja. 12 order saja aku buat. Dan untuk sambung balik challenge ni, aku akan sambung balik video part 2 untuk challenge cedok Grab sampai kita boleh tukar tayar motor. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Yang mana bos sampai ke channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Yang mana dah lama dalam channel ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kita sekarang road to 600 subscriber, which is alhamdulillah. Walaupun slow, ada penaikan, ada sentiasa lah, insyaAllah ada subscriber baru. So kalau korang macam rasa nak bagi cadangan kat aku, nak buat video macam mana, ada benda nak bagi tahu, ataupun ada suggestion yang aku boleh buat, contoh konten-konten, korang boleh drop komen bawah. Okay, so itu sajalah untuk video kali ni. So jumpa korang semua di next video part 2 challenge sampai kita boleh tukar tayar motor. Okay, Assalamualaikum, bye.